12. Salam sejahtera. Berjumpa lagi kita pada kali ini. Saya, Siti Nursyafida Zahra, akan cari anda bagi mengisi channel Sekolah Kebangsaan Seri Budiman. Hari ini, hari pertama sekolah. Jom kita menyaksikan kemeriahan suasana pada hari ini. Hari ini, Ahad 11 Januari 2026 merupakan hari pertama persekolahan bagi sesi 2026. Semua murid kelihatan hadir dengan gembira dan juga ceria, ditemani oleh ibu bapa masing-masing. Turut hadir ke sekolah pada hari ini bagi meraihkan kehadiran murid-murid ialah Tuan Haji Ahmad Suhaimi bin Saad, PPS PPD Kuala Terengganu, dan juga Tuan Haji Zulkarnain bin Abdul Manaf, Timbalan PPD Hal Ehwal Murid. Pegawai Perhubungan Sekolah PDRM juga turut hadir bagi menyampaikan amanat sempena pembukaan sekolah sesi baharu. Jom sama-sama kita saksikan kemeriahan pembukaan hari pertama persekolahan pada tahun ini. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Sekian sahaja liputan pada hari ini. Salam sayang daripada saya, Siti Nursyafida Zahra. Sebelum itu, jangan lupa like, komen dan subscribe Misi Channel. Bye-bye.